Port Dickson kembali menjadi tumpuan apabila pihak berkuasa berjaya membongkar satu lagi cubaan penyeludupan pendatang asing tanpa izin melalui laluan laut yang dipercayai aktif digunakan sindiket tertentu. Dalam operasi yang dijalankan awal pagi Selasa, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia Negeri Melaka dan Negeri Sembilan berjaya menahan seramai 15 warga Indonesia termasuk seorang tekong bot selepas dikesan memasuki perairan negara secara haram. Menurut Pengarah Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, Salehuddin Zakaria, operasi tersebut dijalankan hasil maklumat risikan berhubung aktiviti penyeludupan migran yang dipercayai menggunakan laluan tidak diwartakan di sekitar perairan Port Dickson. Kejadian berlaku sekitar jam 3.40 pagi ketika bot ronda maritim Malaysia sedang melaksanakan rondaan rutin sebelum berjaya mengesan sebuah bot pancung mencurigakan tanpa nombor pendaftaran di kedudukan kira-kira 05 Batu Nautika Barat Daya, Pantai Cahaya Negeri. Hasil pemeriksaan mendapati bot tersebut membawa seramai 8 lelaki dan 7 wanita berusia antara 20 hingga 46 tahun. Kesemua individu terbabit gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan diri yang sah untuk memasuki Malaysia. Apa yang lebih mengejutkan, pemeriksaan lanjut ke atas bot itu turut menemukan sepucuk pistol jenis Colt yang telah dileraikan bersama 5 butir peluru hidup dipercayai cuba diseludup masuk bersama kumpulan berkenaan. Penemuan senjata api itu sekaligus menimbulkan persoalan lebih besar sama ada kegiatan penyeludupan migran ini mempunyai kaitan dengan jenayah rentas sempadan lain termasuk penyeludupan senjata dan rangkaian sindiket antarabangsa. Kesemua parti bersama rampasan kemudian dibawa ke jeti Ibu Pejabat Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan untuk tindakan lanjut serta proses siasatan. Kes kini disiasat mengikut Akta Imigresen 1959,63, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 atau ATIP-SOM serta Akta Senjata Api 1971. Untuk rekod, perairan Selat Melaka sememangnya antara laluan panas penyeludupan migran kerana kedudukannya yang sibuk dan berhampiran dengan negara jiran. Pihak berkuasa sebelum ini turut meningkatkan rondaan serta operasi risikan bagi mengekang kemasukan parti yang menggunakan bot kecil terutama pada waktu malam dan awal pagi. Kehadiran senjata api dalam kes seperti ini juga dianggap serius kerana ia boleh memberi ancaman kepada keselamatan negara serta keselamatan anggota penguatkuasa ketika operasi dijalankan. Operasi ini sekali lagi membuktikan bahawa pengawasan di perairan negara terus dipertingkat bagi memastikan keselamatan sempadan maritim Malaysia sentiasa terpelihara daripada ancaman jenayah rentas sempadan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.